Okey guys, tiada hari tanpa S-Max. Okey, kali ni kita dapat 2 biji helmet Advance X LS2 Advance X. Tapi ini bukan carbon lah, Advance X biasa. Okey, brother ni dia pakai intercom kado tau. Dia pakai kado, tapi ni kado yang kira biasa punya lah. Dia kata dia nak upgrade sebab dia punya ni dah lama, sampai dah nampak dah tengah tanggal lah getah ni. Dah lama dia pakai. Dia dengan wife dia. Tu wife dia punya. Ini abang dia punya, tu wife dia punya. Okay, datang survey. Akhirnya dia pilih nak ambil F1 Pro guys. S-Max F1 Pro. Dia terus upgrade yang power punya. Dia tak nak pening kepala. Lepas tu untuk wife dia, dia ambil yang F1 Pro juga, tapi yang color grey. Ni color grey. Ni wife dia punya, yang ni dia punya. Okay, baik. Dekat depan ni kita dah sorting lah barang apa yang kita kena pakai, barang apa yang tak payah pakai. Depan ni nampak. Contohnya ni dia punya intercom. Lepas tu dia punya boleh kata tapak dia. Tapak. Lepas tu ni base dia. Kalau untuk helmet macam ni, helmet flip macam ni, modular yang pakai visor bawah ni, double visor dekat bawah ni kan, kita tak boleh pakai yang slip on punya. Kita kena pakai tapak yang 3M. Nak pakai slip on ni boleh, tapi takut ke belakang sikit. Nanti kalau korang pakai, nak capai tangan tu jadi macam ke belakang. Kita dah settle buat pemasangan dekat abang punya dengan akak punya. Ini lah. Akak ni dia custom lampu. Dia pakai warna pink. Ada ni apa, dia tadi ada keluar nampak lampu dia. Abang ni kita off kan. Abang ni kata dia nak jimat bateri. Lampu dia boleh on off tau. Mana nak dapatkan F1 Pro ni, kasih tekan back guys. Ciao.